Assalamualaikum guys, selamat pagi-pagi. Pagi pun tak pagi sangat lah, pukul 10 Hari ni aku turun lambat sebabnya anak aku susah tidur malam tadi. Aku tidur pukul 3-4 pagi. Ingatkan nak turun pukul 7. Member aku Zul dah turun dah pukul 7 tadi. So kali ni kali pertama aku turun ke JT Pengkalan Bot Oren Bot habis lagi hari ni. Nasib baiklah Zul bookingkan untuk aku semalam. Kalau tak memang tak mancing aku ni. So ya, itu saja intro dia. Nanti kita turun, InsyaAllah. Ni bot untuk dia sewa ni. Dia punya nombor telefon Pengkalan Bot Oren. So barang-barang turun, nanti ada orang tolong angkatkan. Sewa bot kat sini RM30. Alright, let's go. Ui, kat sini servis dia lain macam Dia, aku ingatkan dia turun angkatkan ke ni je. Sekali dia siap-siap pasang sekali dekat bot. Mantap guys. Tinggal masukkan badan je. Mantap. Padu servis dia. Patutlah bot sentiasa full kat sini. Okey, abang kita akan gerak. Bismillah. Tedung sudah guys. Bosok siap melintar depan aku. Dedo man. Dedo. Udah pergi masuk ke sana. Melintas. Ada barang lah. Ikan ke ni? Ikan ni. Padu kat tengah. Berat lah. Ikan ni lain macam ni. Ini kalau udang 5 kilo saiz ni. Layan. Menekan siap ikan ni. Sikit-sikit, pelan-pelan kita naik. Lemak ikan lah, belut. Aduh, ni sirat bosok tu siratnya. Tengok geng, Zul bagi udang kat aku. Sebab dia tengok udang aku sikit-sikit dah. Dia nak balik dah. Dia masih banyak Zul. Aku bagi duit dia tak mau. Waduh. Nanti berapa Roger Ni dia guys, anak ketutu. Ni kalau tahu ikan ketutu ni dia. Betul ni mahal dekat dalam market lah. Kalau dapat besar memang boleh jual lah. Kalau macam gini kau lepaskan je lah. Ini mungkin udang aku yang pertama hari ni. Betul lah, udang lah. Alhamdulillah, udang aku yang pertama hari ni guys. Kenapa lah susah sangat hari ni. Ya Allah, hai. Alhamdulillah. Udang ke sampah ni. Tak melawan pun. Lawan. Udang. Alhamdulillah udang. Buat top up. Syukur alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Ada. Berat siap. Kosong. Patutlah sangkut. Alhamdulillah.
Udang last minute baru dah ada. Udang last minute. Udang last minute guys. Ni kasar. Ini saiz. Ini saiz. Ini jongkong apa ni? Kasar ni. Dia punya jentik jahat mat. Berat ni. Lawan ni kan harus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan rabut. Spek kuning guys. Alhamdulillah. Daripada pagi geng aku cari. Petang dah nak balik baru ada nampak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Baru jumpa lubang dia. Dah nak balik ni. Masya Allah. Alhamdulillah. Tu dia bagi anak aku 3 ekor dia pegang. Ni pun dah makan siap. Sabar kau makan lupa puas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udang telur. Alhamdulillah. Ada lagi guys, ada lagi. Kutip, selagi ada lagi. Selagi dia nak, kita kutip. Alhamdulillah. Selagi ada kita kutip. Sana pun makan. Kiri pun makan. Sekejap sabar ya kiri. Kuat ni makan ni. Sabar. Kau makan sampai buntut. Nanti aku tarik. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sos. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah bagi rezeki last minute. Piano last minute guys. Alhamdulillah last minute piano. Alhamdulillah. Lagi. Lagi boleh kutip, kita kutip. Ada. Alhamdulillah. Syukur semua lekat. Mantap. Alhamdulillah. Ada guys. Piano guys. Balik makan. Tengah gasak ni. Macam ni lah. Alhamdulillah. Sampai lupa nak balik lah. Dia tengah gasak macam ni lah guys. Ini saiz. Ni padu.
Tadi jangan kendur. Kendur ialah peluang untuk melepaskan diri. Tak padu. Angin tolak ini apa tolak. Harus menolak. Alright guys, alhamdulillah selesai sudah misi memancing kita di Gembut Sedili Pangkalan Oren, bot jeti Pangkalan Oren. So ada makan. Dah dia hasil hari ni. Alhamdulillah guys. Adalah sekilo. Last minute nak bagi. Betul-betul last minute. Aku nak daripada pukul 5 tadi sampai sekarang ni makan tak berhenti. Sampai lah umpan aku dah habis dah. Sampai kecil-kecil pun aku kutip. Sebab itulah udang nak makan kan. Last minute. Sekarang pun pukul 6.30. So aku nak beransur balik. Nak kemas-kemas. Terima kasih banyak yang menonton. InsyaAllah ada rezeki kita komplot bersama. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye bye.